Korang cuba tengok barang ni. Melekat kuat tau. Boleh tarik pintu, geng. Style tak style? Ni saya ada jumpa satu phone holder yang memang sangat-sangat lain daripada phone holder yang lain. Sebab apa? Sebab tengok rupa dia macam ni. Minimalist style, bulat dia, comel kan. Okay, so dia boleh ketatkan dan longgar. Dan boleh buat macam ni, geng. Macam-macam lah, pusing lah. Lepas tu korang boleh letak phone korang dekat sini. Okay, magnetik dia memang sangat-sangat kuat. Alright, contoh saya letak kat sini Okay, saya letak kat sini untuk rekod saya driving. Okay, saya ketatkan. Alright, so kita tarik, tengok. Tak boleh, geng. Okay, so korang boleh buat shoot style POV melalui angle macam ni pun tak ada masalah. Tengok. Kuat, geng. Steady je, tak ada isu pun. Boleh buat rotation. Korang nak landscape ke, korang nak portrait ke, atau korang nak tinggi macam ni ke, korang nak angle macam ni ke, semua boleh, geng. Jadi kalau korang nak dapatkan bracket phone holder yang macam ni, macam mana, geng? Kat bawah ni ada beg kuning. Korang cuba check berapa harga korang dapat. Saya dapat tak sampai RM10. So kalau korang nak dapatkan, korang boleh tekan link kat bawah ni, geng. So jangan lupa dapatkan.